kelima, berlangsungkan Festival Kraft Terengganu 2024 bertempat di Kemaman, Arena Square, Padang Astaka Cukai. Seramai 50 orang murid SK Seri Iman telah menyertai aktiviti anyaman mengkuang pada pagi ini. Aktiviti ini memberi pendedahan kepada murid bagaimana proses anyaman mengkuang dan dapat menghasilkan tikar, bakul, nyiru, kipas dan sebagainya. Jangan lupa like, share and subscribe saluran digital kami V-Iman TV. Teruskan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ini kita dah selesai lah bersama dengan pihak sekolah SK Seri Iman, seramai 50 orang pelajar untuk kita membuat aktiviti pendidikan kraft anyaman mengkuang. Jadi setakat yang kita tengok pada hari ini, sambutan memang daripada pelajar menggalakkan, maknanya semuanya dalam keadaan ceria lah. Maknanya tak ada yang kekok lah, kalau orang kata seronok lah, kan. Jadi diharapkan pelajar-pelajar yang ada tu dapat sekurang-kurangnya merasa macam mana kita nak menganyam anyaman mengkuang yang telah menjadi rutin harian nenek moyang kita dahulu lah, kan. Jadi memang anyaman mengkuang ni memang orang kata salah satu produk yang sebenarnya mendapat permintaan yang tinggi, kan. Jadi kalau diikutkan kira industri ni orang kata semakin merudum disebabkan komuniti kita di peringkat negeri jadi dah semakin berkurangan. Jadi disebabkan itulah kita anjurkan program ini dan mengenalkan kepada pelajar-pelajar sekolah supaya mereka mengenal apa itu anyaman. Jadi pada saya pun gembira pada hari ini kerana dapat mengetengahkanlah aktiviti ini kepada pelajar-pelajar sekolah, dan diharapkan pada lain masa kita akan bekerjasama lagi dengan sekolah SK Seri Iman untuk mengajar aktiviti bidang yang kraft yang lain pula. Terima kasih. Alhamdulillah, aktiviti anyaman mengkuang ini sangat menarik dan murid kelihatan gembira apabila dapat menghasilkan anyaman yang cantik. Pelbagai aktiviti menarik telah diatur sepanjang 11 hari festival ini berlangsung, seperti jualan produk kraft, demonstrasi kraft pendidikan dan interaktif kraft, jualan pameran dan banyak lagi. Semoga anak-anak V-Iman sama-sama dapat menjaga dan meneruskan seni anyaman ini jadi luput di bawah arus kemodenan. Jangan lupa like, share dan subscribe saluran digital kami V-Iman TV. Saya Jannah, wartawan V-Iman TV